أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah pada malam yang mulia ini, dan alhamdulillah malam ini kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi muka surat 245, iaitu penaklukan negara Iraq. Dan Iraq ni dia muka pitu kepada kerajaan Parsi yang besar. Sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, selepas mana semua semenanjung tanah Arab ni diselamatkan daripada gejala murtad yang sangat besar tu, yang mengancam awal-awal kerajaan Islam, pimpinan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana bersatu berlaku molek dah orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab, maka mulalah Sayyidina Abu Bakar nak meluaskan lagi dakwah Islam ni keluar daripada semenanjung tanah Arab. Jadi di sebelah timur tu sepadan tanah Arab dengan di antara semenanjung tanah Arab dengan atas tu negara Iraq. Kalau ke atas tu ke sebelah barat pula sepadan dia ada negara Jordan, negara Syam. Dulu dipanggil Syam dan ni dipanggil Jordan. Okay. Jadi Parsi ni masa zaman Nabi lagi dan zaman Sayyidina Abu Bakar, antara dua kerajaan besar yang sentiasa mengganggu umat Islam adalah dua kerajaan besar. Pertama kerajaan Rom di Syam, Byzantine Rom Timur. Yang kedua adalah kerajaan Parsi yang besar sangat. Besar, lebih besar pada mereka lagi. Ada kerajaan Parsi. Yang mana kerajaan Parsi ni pusat pemerintah dia adalah di Madain. Ada satu tempat nama Madain. Ada istana putih di sana. Ada Qasrul Madain dia panggil, istana di Madain. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni mengarah ke semua pasukan Islam ni untuk membuka negara Iraq. Iraq ni kita kenal kisah Saddam Hussein. Allah yarham Saddam Hussein. Okey, tengok penaklukan negara Iraq. Sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, Iraq ni ia tengah-tengah. Ada tengah-tengah. Ia bersepadan dengan negara Iran sekarang ni. Di sebelah selatan Iraq tu pula sepadan dengan negara Kuwait. Satu negara kecil sepadan dengan Iraq di sebelah selatan bawah tu. Pada sebelah tepi dia sikit sepadan dengan negara Saudi. Lepas tu sepadan dengan negara Jordan, sepadan dengan negara Syria dan sepadan dengan negara Turki. Banyaknya sepadan negara Iraq ni. Jadi Iraq ni duduk tengah-tengah. Ada tengah-tengah di antara negara-negara tadi. Ada penaklukan Iraq. Ada muka surat 245. Iraq menjadi sasaran pertama serangan ke atas Parsi. Sebagaimana kita sebut, Parsi ni semasa gejala murtad mengancam kerajaan Islam Madinah, kerajaan Parsi ni di atas bantuan, di atas tentera dia menolong golongan murtad ni.
maka menjadi kewajipan kerajaan Islam untuk mempertahankan kerajaan Islam Madinah ni. Maka mereka menggerakkan pasukan untuk buka negara Parsi ni. Dah yang menolong orang murtad dulu. Okay. Kerana kedudukan bumi itu, bumi Iraq ni, yang menjadi pintu masuk ke Parsi. Lah ni Parsi tinggal Iran Sultan lagi. Bekas Parsi dia panggil. Bekas tanah Parsi tinggal Iran Sultan lagi. Itu dinamakan Iran. Dan merupakan sebahagian daripada wilayah yang strategik yang dikuasai oleh Parsi. Ni Iraq, negara Iraq. Dia pintu masuk yang memisahkan di antara negara Arab dengan negara orang Parsi. Sebahagian besar penduduk Parsi ni terdiri daripada kabilah Arab yang sudah lama ditindas. Adalah negara Iraq ni walaupun duduk di bawah naungan Parsi, ramai kabilah Arab yang ditindas oleh kaum Parsi, bangsa Parsi itu sendiri. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengarahkan supaya dibentuk dua pasukan untuk orang panggil membuka negara Iraq ni. Sayyidina Abu Bakar buat dua ketombokan askar. Satu serai daripada selatan bawah Iraq, satu lagi serai daripada utara Iraq, ada atas tu. Serai atas so, serai bawah so. Lepas tu jumpa tengah. Tu strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam nak menawan negara Iraq, pintu masuk kepada negara Parsi. Jadi dua pasukan. Pasukan pertama yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid, singa Allah Ta'ala, yang datang melalui Yamamah dari arah selatan negara Iraq. Okay. Mereka diarahkan untuk menyerang daerah pesisir Teluk Parsi menuju ke Iraq dan memulakan operasi menawan Uballah. Uballah ni sepadan dengan Kuwait sekarang ni. Ada di bawah, orang panggil negara Iraq segitiga gini ni. Bawah dia tu ada tempat nama Uballah. Uballah tu sepadan dengan negara Kuwait lah ni, selatan Iraq, bawah tu. Ada. Tu pasukan dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Sayyidina Iyad bin Ghunum, menyerang dari arah utara atas negara Iraq tu sehingga memasuki Iraq, tengah Iraq. Mereka diarahkan supaya memberikan pilihan kepada anggota tentera yang mahu pulang ataupun terlebih dahulu menawan daerah utara. Sebab dulu perang ni tak ada gaji. Siapa dia nak perang, pergi perang. Siapa yang nak kelik. Dah. Perang tu semata-mata kerana keimanan ni. Tak ada gaji langsung. Lepas tu zaman dulu dia gaji tak ada, dia kira ghanimah, harta rampasan perang. Selagi dia panggil salab. Salab ni kalau kita bunuh seorang askar musuh, benda yang ada di badan musuh tu, bendera, senjata, mah, apa yang ada di badan musuh tu, jadi hak kita. Dia panggil harta salab. Lepas tu dia tak termasuk dalam harta ghanimah. Ada harta ghanimah ni dia akan bagi ramai-ramai pula. 1/5 untuk KJL, 4/5 untuk askar hak menyertai perang tu. Tu cara zaman Nabi SAW dan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lagu tu. Tapi bila mana masuk zaman Sayyidina Umar, nanti lepas pada habis Sayyidina Abu Bakar ni kita baca zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni tak buat dah kaedah lagu tu. Okay, dia buat kaedah gaji, penggajian. Zaman Sayyidina Umar ni dia lebih sistematik. Dia tiru daripada sistem kerajaan Parsi. Parsi ni dia kerajaan dia tu tersusun molek. Maka Sayyidina Umar ni tiru, yang ambil dia tiru untuk buat dalam kerajaan Islam. Maka askar-askar ni bergaji. Siapa lah ni? Askar ni bergaji. Harta rampasan daripada perang tu pergi kepada kerajaan tu. Tu kaedah dia. Okay. Bala tentera Arab pula sebahagiannya, bala tentera Islam ni sebahagiannya terdiri daripada kabilah-kabilah dari perbatasan wilayah mereka yang telah menganut Islam. Banyak ke tentera Islam ni hak asal daripada orang Arab, hak ada di Iraq dah. Ada. Dan membuktikan kesetiaan mereka ketika mengalami fitnah murtad. Di samping itu terdapat dalam kalangan orang-orang Parsi yang telah menganut Islam. Ada dah orang Parsi tu, bangsa Parsi yang menganut Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak membenarkan orang-orang yang pernah murtad untuk menyertai operasi tersebut. Orang yang biasa murtad, Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh pergi sebab mereka pernah murtad. Penyertaan perang sebagai tentera ni berlaku secara sukarela. Mereka yang tidak bersedia dibenarkan untuk berundur. Nak serang Iraq ni tak wajib. Nak kelik-kelik, nak gigi. Tu saya nak pakai lagu tu. Langkah itu adalah lebih bersifat menggalakkan semangat jihad yang mempunyai fadilat besar. Jihad ni besar. Nabi sebut dalam hadis, wazirwatu sanamihil Islam al-jihad. Kemuncuk kepada amalan dalam agama Islam ni, mana ibadat yang paling tinggi dalam agama Islam ni, jihad, perang fi sabilillah, perang sabar.
Itu kemuncak dia. Okay. Maka penyertaan perang berasaskan nilai keimanan dan keikhlasan. Okay. Sayyidina Iyad bin Ghanum menghadapi tentangan hebat daripada musuh yang menjadikan pergerakan tentera agak perlahan. Belah utara ni slow sebab orang Parsi lawan kuat. Berbeza dengan Khalid radhiyallahu anhu yang mara lebih cepat. Khalid ni pula cepat dia masuk ke selatan ni, ke bawah ni cepat dia masuk. Ada. Peranan Bani Syaiban. Sayyidina Musanna bin Harisah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu ialah salah seorang pemimpin Bani Syaiban. Beliau terlebih dahulu datang menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminta supaya dilancarkan serangan ke atas Parsi. Minggu lepas kita cerita dah lagu mana Musanna bin Harisah Syaibani ni dia jumpa Nabi. Nabi jumpa dengan dia masa mula-mula dakwah Islam mula. Ya rakyat dah Islam ni betul, tapi nak lawan Parsi tak lawan dia. Nabi kata tak apalah, bila mana satu hari nanti mu tengok Islam ni benar, mu mari bersama Islam. Bila mana dia tengok, bila mana Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, dia tengok Islam ni semakin kuat, dia dengan kabilah dia mari jumpa Sayyidina Abu Bakar di Madinah masuk Islam. Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Okay. Jadi dia ni orang Iraq, dia ni orang sepada Iraq, duduk di selatan Iraq dia ni. Ada. Salah seorang pemimpin Bani Syaiban. Beliau terlebih dahulu datang menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminta supaya dilancarkan serangan ke atas Parsi. Dia mari minta dengan Sayyid Bakar biar mereka dulu serang. Biar penduduk tempat dulu berlawan dengan kerajaan Parsi. Beliau juga memohon izin untuk mengepalai tentera kabilahnya bagi memulakan serangan di Iraq, di sebelah selatan Iraq ni. Khalifah memberikan kebenaran dan terus melantiknya menjadi panglima operasi serangan itu. Serangan dilancarkan sebaik sahaja beliau tiba ke tempatnya, ke kampung halamannya. Oleh kerana kekuatan yang dirasakan tidak mencukupi, Sayyidina Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani radhiyallahu anhu menghantar saudaranya, ini adik dia, bernama Sayyidina Mas'ud bin Harisah radhiyallahu anhu untuk membawa perutusan kepada khalifah bagi meminta tentera bantuan. Lawan sendiri tak agak, maka minta bantuan daripada khalifah Sayyidina Abu Bakar. Maka bila mana mari surat minta bantuan ni, Sayyidina Abu Bakar pun arah Khalid bin Al-Walid pergi lalu tolong Musanna. Tu cerita dia. Khalifah mengutuskan surat kepada Musanna. Maka khalifah balas surat Musanna. Dia Musanna ni orang panggil berperanan besar dalam pembukaan Iraq. Sampai satu kawasan, satu daerah besar di Iraq tu, di sebelah selatan Iraq, bawah tu bersepadan dengan negara Basrah. Negeri Basrah ni bawah selatan. Dia Iraq, lepas tu bawah dia Kuwait. Selatan ujung negara Iraq tu nama Basrah. Tepi Basrah tu dia ada satu daerah besar, nama dia negeri besar, nama dia negeri Musanna. Ambil sepenuh sahabat Nabi ni, Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Tu daerah-daerah Iraq, negeri-negeri Iraq. Khalifah mengutuskan surat kepada Sayyidina Al-Musanna. Ada dalam buku tu ajar ni dia tak tulis bagi. Jadi benar kena ada baris lah. Ada. Jadi baris dia nya surat khalifah kepada Al-Musanna, fa inni qad ba'astu ilaika Khalid bin Al-Walid ila ardil Iraq fastaqbilhu biman ma'aka min qaumika summa sa'idhu wa wazirhu wa kanifhu wa la ta'siyanna lahu amran wa la tukhalifanna lahu ra'yan fa innahu minal ladzina wasafa Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Ada lagi tak ada bagi. Masa ngaji dengan Tok Gaji Adi ni, Tok Gaji dibaca lah bagisnya, kita dia tulis lah. Sesungguhnya aku telah, ini surat Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Al-Musanna, panglima perang di Iraq tu. Dia tulis lagu mana? Sayyidina Abu Bakar tulis, sesungguhnya aku telah mengarahkan Khalid bin Al-Walid supaya menuju ke Iraq. Ni tentera bantuan ni. Maka sambutlah kedatangannya dengan mereka yang bersamamu. Sambut kedatangan Khalid ni. Kemudian bantulah dia dan berikan pertolongan kepadanya, kepada Sayyidina Khalid ni. Janganlah kalian menentang perintahnya dan janganlah kalian menyalahi pendapatnya, pendapat Khalid Al-Walid. Sesungguhnya dia, ini Sayyidina Khalid Al-Walid ni adalah termasuk salah seorang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar kata, patuhi Khalid, sebab Khalid ini termasuk dalam orang yang disebut dalam ayat Quran. Sayyidina Abu Bakar tulis ayat Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Panjang ayat dia, siapalah kan?
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Di ayat ni Allah Taala cerita sifat-sifat sahabat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Ini terjemah ayat dia. Dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Nabi, sahabat Nabi ni, lagu mana sifat sahabat Nabi ni? Bersikap keras dan tegah terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan sebaliknya bersifat kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka. Bercahaya muka mereka. Mari mana cahaya tu? Daripada kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Sedap ngelih dia panggil. Demikianlah sifat mereka sahabat Nabi ni yang tersebut dalam kitab Taurat, dan sifat mereka yang disebut dalam kitab Injil pula ialah, dalam kitab Injil pula sahabat Nabi ni lagu mana? Bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak tunah ni dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu kerana dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi Khalid Al-Walid termasuk dalam hak disebut dalam Quran ni. Maka disebut lagi surat Sayyidina Abu Bakar ni, fama aqama ma'aka fahuwal amir fa in syakhasa anka fa anta ala ma kunta alaih. Khalid ni menjadi ketua bagi kalian. Jadi Sayyidina Abu Bakar lantik lalu dah. Walaupun Musanna panglima perai di tempat dia, mari saja Khalid kena jadi ketua utama, panglima perai utama. Okay. Apabila dia menentukan sesuatu terhadapmu, kalau dia mengarah ke sesuatu terhadapmu, maka tetaplah kamu berada dalam ketentuan tersebut, dalam arahan tersebut. Khalifah mengarahkan kepada para panglima itu supaya jangan mengambil orang yang pernah murtad sebagai anggota operasi tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertindak sedemikian kerana faktor kesangsian, muskil, ragu, dan mereka itu tidak mempunyai iman yang kuat. Orang yang biasa murtad ni iman dia tak kuat dalam menghadapi peperangan sedemikian. Habis itu. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pula menulis surat kepada Khalid Al-Walid dan juga Iyad. Jadi dia tulis surat juga kepada dua panglima dia ni. Khalid belah bawah, Iyad belah atas. Tulis surat juga. Antara bunyi surat dia, idza ijtama'tuma bil hirah wa qad fadattuma masaliha faris wa amintuma ayyutal muslimuna min khalfihim falyakun ahadukuma rid'an lil muslimin wa li sahibihi bil hirah wal yaqtahimil akhar ala aduwillahi wa aduwikum min ahli faris darahum wa mustaqarra azzihim al madain. Ini surat Sayyidina Abu Bakar kepada dua panglima perai dia. Sayyidina Abu Bakar kata mana? Apabila kalian berdua telah tiba di Hirah, ada di Hirah, okay. Kalian juga telah mencerai beraikan persenjataan Parsi dan kalian memberi keamanan kepada penduduk kawasan itu sehingga kaum muslimin dapat memasukinya. Boleh masuk ke Hirah ni. Hirah ni dia tempat senjata bagi kerajaan Parsi. Tempat dia pupus senjata situ. Okay. Maka salah seorang daripada kalian menjadi pelindung bagi kaum muslimin dan bagi sahabatnya di Hirah, dan yang lain pula menyerang musuh Allah dan musuh kali ini kerajaan Parsi serta kubu yang menjadi kebanggaan mereka, iaitu di Al-Madain, tengah-tengah negara Iraq. Jadi Iraq ni, di Hirah ni satu tempat ia pintu masuk kepada kerajaan Parsi yang besar tu. Okay. Pembukaan Al-Hirah, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengarahkan kedua-dua orang panglima, yakni Khalid Al-Walid dari arah selatan dan Iyad bin Ghunum dari arah utara, supaya masing-masing berusaha menawang Hirah. Hirah selain ini dekat dengan Karbala. Ia dekat dengan Karbala, dekat dengan Kufah, dekat dengan Qadisiyah. Kalau orang-orang Syiah kenal belakang tu Karbala. Baru ni Syahid Ali Khamenei tu, kubur dia negara Iran, tapi dia agak sampai Karbala, tempat suci orang Syiah. Sebelum balik mula ke Iran, sipir di Iran jenazah dia. Ada Karbala ni, ni tempat suci Syiah. Jadi Hirah ni duduk tengah-tengah tu, kawasan Karbala, kawasan Kufah,
kawasan Qadisiyah, kawasan tengah-tengah Iraq. Okey. Sesiapa yang tiba di sana terlebih dahulu, siapa di Hira dahulu, maka dialah yang akan mengepalai operasi bagi membuka negara Parsi ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan arahan sebegitu kerana melihat kedudukan Al-Hirah yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Adi bin Hatim At-Tai ketika beliau datang menghadap baginda dahulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tempat itu akan diperintah oleh Islam. Hangpa cerita sikit. Mana dulu hangpa cerita dah masa sirah Nabi mula. Hatim At-Tai ini dia masuk Islam ni lewat. Lepas pada buka Mekah. Ada. Dia ni paderi Kristian. Bila mana Islam ni berjaya di semenanjung tanah Arab, Mekah dibuka dan sebagainya, dia lari pergi ke Syam. Lari pergi ke Syria. Maka kakak dia ni ditawar oleh Nabi, kakak dia. Maka Nabi ni layar molek-molek ni kakak kepada Adi bin Hatim. Sebab ayah dia Hatim ni terkenal dalam masyarakat jahiliyah orang pemurah. Pemurah Hatim ni semut dia bagi makan lagi semut. Dia bukan setakat orang, semut dia bagi makan lagi. Adi pun pemurah juga anak dia, cuma itu asal ke Islam. Maka kakak dia hak ditahan ni, Nabi kata tak apa, lepas klik. Tak kena bayar tebusan, tak kena jadi hamba. Yalah ya molek menyebabkan kakak kepada Adi ni masuk Islam dia. Bila mana dia masuk Islam lagi cari adik dia, Adi ni. Kalau royak ke Adi, Muhammad ni baik, mungkin jumpalah dengan dia. Mu tak akan jumpa orang hak sebaik dia. Maka Adi ni pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi SAW. Maka Adi ni bila mana mari jumpa Nabi tanya, mu ni siapa? Maka Adi berkata, aku ni Adi bin Hatim At-Tai. Okay. Maka Nabi kata, mari jalan rumah aku. Mari balik rumah aku. Nabi ajak dia balik. Tengah-tengah jalan, mari seorang tino tua. Kena nyakit Alzheimer. Kena nyakit nyanyuk. Nyanyuk mata, ingat mata, tak ingat mata. Gitu. Ya mari kata Nabi. Ya tahan Nabi ni, dia kata dia nak kecek dengan Nabi, ada benda nak ayatkan Nabi. Maka Nabi berhenti, Adi duk kelih tindakan Nabi, perilaku Nabi. Hak puan ni, ya bila mana dia nak ayat, dia tak ingat, dia mari nyanyuk dia. Lama, pas dia ingat, dia nak ayat pula, tak ingat pula. Lama Nabi duk layak ni. Tapi Nabi tak marah. Adi pun tengok, bukan gajar ni lagu ni. Dia layak orang nyanyuk lagu ni. Siapa di rumah, bila mana nak duduk tu, Nabi bagi tempat duduk ni, orang panggil bata ni, bagi kepada Adi suruh duduk. Dah jadi Adi pun, Nabi duduk atas latar. Dia tak ada alas ke apa. Adi duduk atas tempat duduk, ada pelapik pula. Maka dia kata betul Nabi sungguh lah ni. Lepas tu Nabi berkata, aku tahu. Nabi kata, aku tahu bakpamu tak saya masuk Islam. Nabi pun sebut sikit-sikit. Aku tahu antara sebabmu tak saya masuk Islam, sebabmu tengok orang Islam ni lemah, orang-orang miskin, orang lemah yang masuk Islam. Aku tahu. Tapi mung ni sikit masa lagi, wahai Adi. Nabi pun tanya Adi, wahai Adi, mung biasa dengar nama Hirah? Dalam hadis sebut nama ni. Nabi sebut nama ni. Mung biasa dengar satu tempat nama Hirah? Adi kata, aku biasa dengar tapi tak aja siapa. Besok dengar tak aja kelih. Maka Nabi kata, kalau mu umur panjang sikit masa lagi, mu akan tengok agama Islam ni akan siapa di Hirah tu. Mu akan tengok sikit mata nanti. Maka mukjizat Nabi tahu dah. Adi ni di antara sahabat Nabi hak masih hidup panjang umur dia, siapa dia boleh tengok Hirah yang terkenal sebagai kubu kuat kerajaan besar Parsi ni boleh jatuh ke tangan Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Nabi tak aja gelih, tak siapa kelih Hirah ni, tapi Nabi kata mu akan gelih. Hirah ni dibuka oleh orang Islam. Maka benar sungguh hak Nabi kata tu, Sayyidina Adi bin Hatim boleh menyaksikan Islam ni masuk ke Hirah, ke kubu kuat kerajaan Parsi. Tu cerita dia. Dia sebut dalam hadis nama Hirah ni. Okay. Maka Sayyidina Abu Bakar ingat hadis ni, Sayyidina Abu Bakar kata kena buka Hirah dulu. Sebab Nabi pernah kata mula Islam akan buka di Hirah. Kawasan Al-Hirah terlebih dahulu perlu dikuasai dan ditawan kerana kedudukan strategi Al-Hirah berhampiran dengan Al-Madain. Yang mana Madain ni yang menjadi pusat kerajaan Parsi. Masa pergi Khandaq tahun ke-5 Hijrah, para sahabat kena gali parit panjang ni. Panjang dalam hari gali ni. Tengah-tengah gali tu ada batu besar. Katok-katok tu alih. Maka ngadu ke Nabi, lagu mana ada batu ni, tak boleh nak gali parit ni. Maka Nabi ambil, orang panggil ngetuk tu. Nabi ketuk kali tu ubik api. Nabi berkata, telah dibuka Syam. Futihah Syam.
Dibuka Syam. Syam akan dibuka sikit masa nanti. Lepas tu ketuk kali kedua, Futiha Kisra ataupun Futihal Madain. Akan dibuka Madain. Madain ni orang panggil istana kerajaan Parsi tu duduk situ. Madain. Ada. Disebut sini ni. Okey. Maka dia kata kerana Hirah ni ia dekat dengan Madain yang menjadi pusat kerajaan besar Parsi ni. Al-Hirah menjadi pangkalan utama yang menghubungkan seluruh daerah penting di Iraq. Itu tengah-tengah Hirah ni. Hirah. Penguasaan Al-Hirah memudahkan langkah untuk masuk ke daerah-daerah yang lain, terutama yang berada di tebing barat Sungai Furat. Kita cerita minggu lepas Sungai Furat tu kan. Strategi itu ialah permulaan untuk menawang Al-Madain yang berada di tebing timur belah sana tu, yang menjadi nadi pentadbiran kerajaan Parsi. Gerakan memulakan operasi bagi menawan Al-Hirah mestilah melalui daerah Uballah, tempat penempatan tentera Parsi di permukaan Sungai Dajlah. Sungai Tigris dia panggil. Maka Khalid radhiyallahu anhu bersama pasukan tentera bergerak dan terlebih dahulu menyerang pangkalan pertahanan Parsi yang berada di situ, di Sungai Dajlah tu. Okey, menawang Uballah. Uballah ialah daerah strategik bagi menawang Iraq. Dia sepadan dengan Saudi. Uballah ni sepadan Saudi dengan Kuwait. Ada bawah tu, selatan Iraq. Terletak di tepi Sungai Dajlah, pintu masuk ke daerah Basrah, selatan Iraq. Ya, Basrah ni hujung negara Iraq, sepadan dengan utara Kuwait lah ni, dalam peta moden lah ni. Okey, jadi Uballah ni dekat dengan Basrah, bahkan menjadi pangkalan utama di selatan bagi tentera Parsi untuk mempertahankan Iraq. Tempat itu menjadi sasaran serangan pertama tentera Islam di Uballah. Jadi Uballah lah mula-mula sekali tempat negara Iraq yang diserang oleh Khalid Al-Walid. Pemerintah tentera Parsi yang ditugaskan di Uballah tu bernama Hormuz. Kita lah ni kenal dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz tu ambil daripada nama dia ni. Nama panglima Parsi yang dikalahkan oleh Khalid Al-Walid tu. Hak duk gagal Selat Hormuz lah ni tu. Selat Hormuz ni jauh lagi, bawah lagi. Dia hak asal panglima Hormuz ni atas tu lagi. Kuwait dengan Iraq tu. Dia Hormuz ni turun lagi sepadan Iran dengan Oman. Tengok peta, klik tengok peta mula lah lagu mana tu. Dah. Okey. Pemerintah tentera Parsi yang ditugaskan bernama Hormuz, panglima Hormuz. Dah. Dia terkenal dengan sifat keras dan zalim terhadap masyarakat Arab yang menjadi penduduk di kawasan itu, kawasan Basrah, kawasan Uballah, kawasan sepadan dengan Kuwait dengan Saudi tu. Okey. Kesan daripada tu disebabkan dia zalim dengan penduduk Arab yang ada di situ tu, dia tidak mendapat sokongan rakyat tempatan, menjadikan keadaan masyarakat lebih berpihak kepada Islam. Muka zalim sangat. Khalid bin Al-Walid telah membahagikan tentera Islam kepada 3 pasukan. Nak serang mula-mula ni, nak masuk Iraq mula-mula, Khalid bagi pada 3 pasukan. Pasukan pertama di bawah perintah Sayyidina Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani, diletakkan di barisan hadapan. Sayyidina Harisah duduk depan, pasukan depan. Pasukan kedua dipimpin oleh Sayyidina Adi bin Hatim At-Tai yang bercerita tadi tu, okay, yang menyerang berikutnya. Pasukan alif belakang, pasukan kedua. Dan pasukan ketiga hujung sekali, pasukan pimpinan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sendiri. 3 pasukan dia buat, 3 kelompok askar. Okay. Sebelum daripada dia serang Uballah, dia atas sorak dulu. Ini debel Khalid Al-Walid. Padahal Parsi ni kerajaan besar. Kerajaan Madinah ni kecil je. Tapi panglima perang dia Khalid ni dia atas sorak dulu kepada Hormuz tu. Khalid Al-Walid, dan perang ini berlaku pada tahun 12 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar naik tahun 11 Hijrah. Tengah-tengah tu tahun 12 Hijrah berlaku panggil penaklukan Iraq ni. Khalid Al-Walid menulis surat kepada Hormuz sambil menegaskan dengan ucapannya yang berikut. Dalam kitab ni tu jadi waktu you masuk sikit dia ada panjang lagi ayat dia mana? Fa aslim taslam, kita baca dalam kitab dulu. Fa aslim taslam aw'taqid li nafsika wa qaumika zimmah wa aqril bil jizyah wa illa fala talumanna illa nafsak faqad ji'tuka biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat. Ada. Apa maksud surat dia ni? Masuklah Islam. Sayyidina Khalid ni atas surat pada Hormuz, panglima Parsi tu, agama Majusi ni, agama sembah api ni, sebut apa? Masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Ataupun kalau kamu tak masuk Islam, kamu mengakui dirimu dan kaum Parsi ni sebagai ahli zimmah. Kafir tak apa, jangan lawan Islam. Lalu bayarlah jizyah, cukai kepala. Sekiranya tidak, toksik juga, maka janganlah kamu mencela melainkan terhadap dirimu sendiri. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa kaum yang cintakan mati,
Yang cintakan mati syahid sebagaimana kalian yang mencintai hidup di dunia ini. Khalid Al-Walid mengarahkan supaya ketiga-tiga pasukan bala tentera itu bertemu di satu tempat bernama Al-Hafir. Banyak tempat kita tak kenal mana. Al-Hafir ni, di mana Al-Hafir ni terletak di tepi Basrah, sepadan di antara Basrah dengan Kuwait. Al-Hafir. Okay. Demikian itu supaya serangan terakhir bermula dari situ secara serentak melibatkan ketiga-tiga pasukan. Gitu suku-suku tiga, tapi berhenti di Al-Hafir untuk serang sekaligus. Ada. Dan kalau kita baca lagi surat Khalid Al-Walid kepada Hormuz ni panjang. Kita baca sikit surat bisa tak bisa panglima perang pada zaman dulu. Okay. Ni surat Khalid hak penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min Khalid ibn al-Walid ila marazibati Faris. Salamun ala man ittaba'al huda. Falhamdulillahilladzi fadda wa salaba mulkakum ووحن كيدكم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل زبيحتنا فذلكم المسلم له ما لنا وعليه ما علينا فإما أن تسلموا وإما الجزية وإما الحرب وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. Tu surat dia kepada Panglima Parsi. Apa dia sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Daripada Khalid Al-Walid kepada pemerintah Parsi. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk Islam. Falhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi fadda wa salaba mulkakum, yang telah memecahkan kerajaanmu. Wa wahana kaidakum, yang telah melemahkan tipu muslihatmu. Man salla salatana, siapa dia semaya seperti mana semaya kami. Wastaqbala qiblatana, siapa dia ngadap kiblat sebagaimana kiblat kami. Wa akala zabihatana, siapa dia makan sembelihan kami. Fadzalikumul muslim, maka orang itu orang Islam. Kami tak pergi dengan hak tu. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Bagi kami harta dia tu kami jaga, harta kami dia jaga. Fa imma an tuslimu, wahai orang Parsi, sama ada mu masuk Islam. Khalid pula wi gaparah wi pilih sama ada mu masuk Islam. Wa immal jizyah, sama ada mu bayar cukai kepala. Wa immal harb, kalau dak kita pergi. Berarti kata wa illa fa wallah, demi Allah, laqad ji'tukum, aku bawa mari pada kamu wahai orang Parsi, berijalin, dengan pahlawan-pahlawan, yuhibbunal maut, pahlawan yang nak sangat pada mati, suka pada mati, kama tuhibbuna antumul hayah, sebagaimana kamu ni pergi untuk hidup. Surat dia kepada Raja Hormuz. Hormuz baca surat ni dengan getar lutut. Dah sangat pokok ni. Ada. Okey, maka berlakulah satu lagi perang, nak start perang ni dia panggil Zatus Salasil. Ada Zatus Salasil. Perang Zatus Salasil berlaku pada tahun 12 Hijrah, zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Okey. Hormuz, Panglima Hormuz tu yang mendapat maklumat kedatangan tentera Islam, terlebih dahulu meletakkan tenteranya di Al-Hafir. Hafir ni dia paling pada Iraq dengan Kuwait. Basrah, hujung Basrah, Al-Hafir tu. Okay. Hormuz menugaskan dua orang panglima. Panglima dia nama Qubaz dan Anushazan. Nama orang-orang Parsi belakang ni. Maka Khalid radhiyallahu anhu mengarahkan tentera Islam mengambil tempat di daerah Kazimah. Daerah Kazimah ni utara Kuwait lah ni. Jadi dia perang mula-mula ni sepadan di antara Iraq dengan Kuwait. Kazimah ni utara Kuwait. Maka Sayyidina Khalid ni arahkan pasukan Islam duduk di utara Kuwait. Manakala pasukan Parsi duduk di selatan Basrah, sepadan dengan Kuwait. Okay. Apabila tentera Parsi terlebih dahulu menguasai sumber air yang menjadi bekalan penting, Khalid radhiyallahu anhu mengarahkan serangan bagi menguasai sumber air tersebut. Sebelum mereka meneruskan serangan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengarahkan awan mendung untuk menurunkan hujan di belakang tentera Islam sehingga memenuhi lembuh dan menjadi bekalan air kepada tentera Islam. Tak ada masalah bekalan air. Okey. Sebelum daripada perang besar ni, Khalid radhiyallahu anhu tampil ke hadapan setelah dicabar oleh Hormuz untuk bertarung satu lawan satu. Dia perang zaman dulu debel ni, sebelum perang besar ni, panglima perang dia akan tubik satu sama so. Siapa dia berani lawan aku? Dia panggil mubarazah. Perang sama so, siapa dia bisa main senjata, main pedang, siapa dia bisa. Perang sampai mati salah seorang. Barulah start perang ramai-ramai. Tu style perang zaman dulu. Lah ni dak lagu tu bagi nusuk belakang kereta kebal belakang. Dulu memang debel sungguh. Okay. Maka Khalid tampil bila mana Hormuz cabar, siapa dia? Man yubaris. Siapa dia nak lawan dengan aku ni? Maka Khalid tubik dia. Dia mesahut cabaran. Okay.
Namun begitu, bila mana Khalid terbit tengah perang ni, namun begitu Hormuz telah melakukan helah supaya anggota tenteranya membunuh Khalid. Rupanya benar sepatutnya lawan sama-sama. Rupa-rupa Hormuz ni dia arah dah pasukan dia, bila mana aku pergi dengan Khalid ni sama-sama, mu mari likung Khalid untuk bunuh Khalid. Kena tipu mustihak. Sebelum tentera musuh sampai kepadanya, kepada Khalid tu ramai-ramai mari, Khalid tengah bergomor dengan Hormuz ni, Khalid radhiyallahu anhu telah berjaya menewaskan dan membunuh Hormuz. Jadi Hormuz ni mati di tangan Khalid dia ni. Pergi sama-sama. Hak suruh selat Hormuz tu mati tangan Khalid benarnya. Ketika itu bila mana mati Hormuz ni, hak ramai-ramai tak dilikung Khalid. Likung Khalid nak bunuh Khalid. Tipu mustihak dia lagu tu. Okay. Tiba-tiba ketika itu, sebelum tentera musuh sampai kepadanya, Khalid Al-Walid telah berjaya menewaskan dan membunuh Hormuz tadi. Ketika itu, bila mana likung, musuh likung Khalid Al-Walid ni, ketika itu Sayyidina Qaq' bin Amru At-Tamimi. Nama dia hebat dia ni. Sahabat Nabi. Masuk Islam lepas pada buka Mekah. Bani Tamim. Tapi kita orang Melayu tak berani mana nak buh nama dia. Moga bunyi Qaq'. Kalau nama Khalid, kau nama Umar, kita buh dah. Tapi moga nama Qaq'. Faham bahasa Melayu Qaq' ni tak berapa boleh mana. Qaq'. Kena gelar lah. Kalau buh nama anak kita Qaq' gelar makalah lah. Qaq'. Tapi dia ni panglima perang besar. Al-Qaq'. Al-Qaq' mengarahkan agar dilakukan serangan ke arah tentera Parsi yang menyerbu ke arah Khalid Al-Walid dan berjaya menewaskan mereka. Qaq' ni kisah ke dia untuk lawan hak likung Khalid Al-Walid. Sebab Sayyidina Abu Bakar pernah sebut Qaq' ni kekuatan dia seorang ni menyamai 1000 tentera. Sayyidina Qaq' bin Amr At-Tamimi. Pernah satu perang tu, pasukan perang tu atas surat Khalid kepada Sayyidina Abu Bakar, suruh hantar bantu perang. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar atas orang jadi. Orang minta satu bantuan tentera, satu angkatan perang. Sayyidina Abu Bakar atas orang, atas Qaq' bin Amr At-Tamimi, atas dia seorang. Menyebabkan dia kata, "Ai seorang mari." Sayyidina Abu Bakar kata, "Seorang tu menyamai 1000 orang dia ni." Qaq' bin Amr At-Tamimi. Tu cerita dia. Okey. Setelah Hormuz ditewaskan, 2 orang panglima Parsi mengambil alih tugas kerana mereka masih lagi mempunyai jumlah anggota tentera yang ramai. Antaranya ialah pasukan khas yang diikat dengan rantai Zatus Salasil bagi menghalang tentera mereka daripada berundung. Ya, tentera Parsi ni, ya kamikaze sangat pak dia ni. Jadi ya kira mereka ni tak akan kalah. Dan tak sewi tentera dia lari. Ya buh rata besi. Askar mereka jujur tu, ya ikat rata besi sama-sama pak dia. Lepas tu dinamakan perang Zatus Salasil. Perang yang mana askar musuh ni pakai rata besi berata, semua pakai ikat kaki belakang. Dengan harapan mereka tak lari kalau musuh lari. Dengan lagu tu. Rupa-rupanya makan diri sendiri. Tak boleh nak lari rupanya. Moga berat belakang ni. Pakai mu mampu sekaligus. Maka dia buat lagu tu. Zatus Salasil. Dia ikat rata besi sama-sama musuh ni. Okay, tak siwi lari. Maka berlakulah pertempuran sengit yang berakhir dengan kemenangan memihak kepada tentera Islam dan tentera Parsi lari bertempiaran. Al-Qaq', Sayyidina Qaq' ni memainkan peranan yang sangat besar dalam peperangan ini apabila memimpin bala tentera untuk menyerang musuh yang menerkam ke arah Khalid radhiyallahu anhu yang sedang bertarung. Di dalam perang Zatus Salasil ni, tentera Islam berjumlah 18,000 orang. Tentera Parsi 25,000 orang. Ramai tentera Parsi sikit, tapi benar tentera Islam. Sebab Qaq' tu ada Qaq'. Okay. Pada waktu yang sama, beliau meneruskan serangan besar-besaran yang telah memporak-porandakan tentera Parsi sehingga menyebabkan mereka terus berundur. Dia Qaq' ni terkenal dengan penunggang kuda yang laju. Maka dia kocak-kacir barisan musuh dengan kuda dia. Ada. Seterusnya tentera Islam berjaya menawang harta rampasan perang yang banyak tak banyak harta rampasan perang ni yang dimuatkan di atas 1000 ekor unta. Banyaknya wak klik ke Madinah. Banyak dalam perang Zatus Salasil. Khalid radhiyallahu anhu sendiri mendapat salak, harta salak, barangan yang dipakai oleh musuh daripada Hormuz. Moga Khalid bunuh Hormuz, ada di badai Hormuz tu boleh ke Khalid berlaku. Dia panggil harta salak. Apa dia ada? Antaranya qalan suah, sokok ni, mahkota Raja Parsi yang bertatah ke permata dan merupakan pakaian kemegahan pembesar negara. Ia dihantar kepada khalifah bersama khumus
1/5 ghanimah yang wajib diserahkan kepada kerajaan Islam. Harta ghanimah hak banyak tu, ikut zaman tu 1/5 kena hantar ke Madinah. 4/5 lagi boleh kepada askar yang masuk perang 18,000 orang tu. Dia bagi sama set dia. Ada. Khalid bagilah. Ada. Sikit lagi. Tentera Islam diarahkan oleh Khalid radhiyallahu anhu agar berlaku baik dengan penduduk yang terdiri daripada kalangan petani. Mereka juga mengikuti arahan daripada khalifah apabila mereka yang masuk Islam diperintahkan agar menunaikan zakat. Manakala yang tidak memeluk Islam pula dikenakan bayaran cukai. Ada lagu tu. Ada. Jadi tak apa tanah orang dah. Mereka sebelum itu hidup dalam keadaan yang tertindas. Telah menerima kedatangan tentera Islam dengan sikap yang sangat mengalu-alukan. Tanah yang diusahakan oleh para petani tidak dirampas, malah mereka dikekalkan bagi mengusahakan tanah itu dengan cara yang tidak pernah dinikmati oleh mereka ketika diperintah oleh kerajaan Parsi. Lagu itulah Islam. Islam hari ni bukan nak jajah. Islam hari nak buka negara, nak bebaskan rakyat dari negara tu daripada kezaliman pemerintah. Dah. Kita di Malaysia pun jangan ada kezaliman daripada pemerintah. Nak ke wi ke negeri lain ni belah bilion, wi ke kita tak ada wi ke kita. Ada 1 bilion 2 bilion wi. Tu zalim, kejap lagu ni zalim. Ada. Itulah berkenaan dengan perang Zatus Salasil. Ada. Waktu kalau kita tengok lah ni di Syam, pejuang Syam ni, hang baca tadi ni, mereka himpun dalam satu nasyid mujahidin di Syam dan mujahidin di Gaza, di Palestin. Satu nasyid, hamba bahasa baca dah nasyid tu sini. Lagu dia ma wahanna nahnu afadul musanna fi tariqil majdi sirna is'alu tariqa anna. Lagu dia hamba tahu anak juga. Majduna zatus salasil. Apa kita sebut ni? Majduna zatus salasil izzuna aswarun tustur was'alul qasral madain iz bihi qaqa'u kabbar. Ada nama qaq'u ada lagu tu. Jadi dalam lagu ni ada dua nama. Ma wahanna, kami tidak lemah. Ni para mujahidin di Gaza, di Syam sebagainya. Dia nasyid lagu ni taip perang. Ma wahanna, kami tidak lemah. Apa? Nahnu ahfadul musanna. Kami ni cucu cicit kepada Musanna. Ni Musanna mau sebut lah Sayyidina Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Kan? Is'alut tarikha anna. Tanyalah sejarah berkenaan dengan kami ni. Kan? Lepas tu nahnu afadul musanna was'alut tarikha anna ma wahanna nahnu afadul musanna batu majduna zatul salasil, kemuliaan kami adalah perang zatul salasil. Lagu mana tentera Islam lawan dengan Parsi, kalah Parsi. Dan lepas tu was'alul qasral madain, tanyalah istana Madain. Nanti kita akan baca minggu depan perang di Madain, siapa boleh buka kerajaan Parsi. Tanyalah istana Madain, istana Parsi itu izbihi qaqqa mukabbar. Ketika mana Sayyidina Qaqqa ni akad takbir dalam istana Madain, istana Parsi. Itu lagu yang menceritakan sejarah perang pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita baca tadi. Kita berhenti kat tu dulu lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan pula. Lagu mana nak masuk ke tengah-tengah negara Iraq pula. Wallahu a'lamu bissawab. Lepas ni ada tahlil dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.